Okey, Assalamualaikum. Dah lama lah aku tak buat video berkenaan dengan motor ADS-TJ aku ni lah. Aku tak tahu suara aku dengar ke tidak ni, sebab aku punya mic ni ada dekat bawah kepala baju dari isi dekat celah telinga punya besi tu. Aku bawa pasang intercom, jadi dah tak ada tempat lah. Terpaksa letak dekat bahagian collar kat lah. Okey, hari ni kita buat vlog sikit pasal motor ADS-TJ ni. Oh, dah hampir aku beli bulan 10 tahun lepas. Jadi ni dah masuk bulan yang keberapa? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masuk bulan yang ke-10. Okay, so far motor ni tak ada masalah. Belum ada masalah, alhamdulillah. Tak ada masalah naik apa enjin punya indikator lampu kan, check engine tak ada lagi lah, dan sebagainya lah. Dan tayar pun walaupun dah, kalau ikutkan dia dah masuk dalam 7,000 juga, masih bunga masih ada lah. Tak macam setengah geng-geng ADS-TJ lain lah. Kata ada, kita dengar ada yang 5,000 km pun dah start botak. Dia sebenarnya dia bergantung kepada angin, tekanan angin jugalah. Tekanan angin kena jaga, jangan terlalu keras, dan jangan terlalu lembut lah. Kena pandai-pandai setting lah. Biasa aku setting antara yang dia recommend berapa, 32 ke berapa, 34 macam tu lah. Aku tolak pada 2 lah, 2 PSI lah, tolak pada 2 PSI, 34 gitu, tapi aku tolak pada 2 PSI lah macam tu. Jadi alhamdulillah tayar motor masih dalam keadaan yang masih berbunga lah. Dan apa dia, satu lagi, jangan bawa lenjan terlalu laju lah. Bila laju pun boleh menyebabkan tayar ni mudah dan cepat botak lah, cepat aus. Macam aku jarang sangat nak bawa laju atau full throttle sepanjang perjalanan kan. Jadi that's why aku punya bunga tayar masih ada, alhamdulillah. Masih juga mencari-cari tayar baru juga ni, masih mencari-cari tayar baru. Ada tayar baru. Sebab tayar dia ni kalau yang original SYM untuk 2 biji pakai modal juga lah, 2 biji 600 depan belakang lah, 600. Masih mencari tengok macam mana. Tapi aku lebih prefer tayar original tu daripada pakai tayar on road. Macam tak kena bila pakai tayar on road. Dia lain orang lain, dia punya cita rasa kan. Dan tayar ni pun not bad tak. Yang original pun grip je. Bila kita dah bawa lama kan, dia janganlah tunggu kau bawa dalam 1 kilo 2 kilo kau turun main lap, memang tak boleh lah. Tayar pun tak sempat nak panas. Memang dah macam geli-geli sikit. Mungkin aku akan tukar tayar belakang dulu. Tayar belakang dulu, sebab tayar depan pun lagi memang masih lagi banyak bunga. Wah, ada lagi. Okey. Aku kononnya nak try lah juga intercom aku di pen dengan aku punya GoPro 13 atau GoPro 10 ni. Aduh, tak pandai lah. Nanti nak kena tengok balik. Terpaksa lah juga pakai aku punya mikrofon daripada DJI ni. Okey, kita balik semula kepada ADS-TJ ni. Masalah-masalah kecil, kalau ada pun masalah kecil lah. Biasanya berkenaan dengan berat motor.
Motor ni memang berat lah. Itu masalah, dan antara masalah dia, motor ni berat. Berat dia lebih kurang dalam 213 kg. Kalau macam kaki yang agak katik contoh macam tinggi aku dalam 1617 ni, bila kalau nak menolak guna kaki ni, dia kalau kita dah duduk atas motor ni, dia agak struggle sikit lah. Tu je lah. Dia tak seringan motor Zontes. Motor Zontes ringan lagi. Tak salah aku dalam 100 lebih kot, 190 lebih macam tu lah. Ni agak berat lah. Itulah ada kelemahan dia. Dan ada lagi ke? Aku susah nak cakap kelemahan dia sebab motor ni bagi aku kurang kelemahan. Kalau nak kata laju tu, memang dia tak laju lah. Dia kalau kau naik seorang boleh pergi dalam 16 lah. Kadang-kadang ada orang tanya, okay, berapa laju motor ni? Aku beritahu lah, okay, kalau seorang, dia mesti seorang. Kalau seorang boleh dapat 16. Kalau nak dapat 16 pun berdua, biasanya turun bukit lah. Turun bukit. Biasa berdua aku berdapat paling tinggi pun dalam 145, 1.5 lah. Itu pun agak struggle jugalah. Tapi biasa kalau bawa berdua, dia tak adalah kau nak buat laju kan, sebab bawa period. Dia tengok keadaan. Tapi so far bagi aku, kalau boleh, kau boleh cruising dalam 13, 12, itu dah cukup memadai bagi aku. Kalau untuk motor skuter macam ni kan, kau tak boleh respect. Motor skuter kau nak lenjan sampai 1.6, yang harga yang bersisi 400 ni, kita boleh fikir secara rasional lah. Sebab dia skuter kan, power dia dah banyak lagi dekat ada punya puli kan. Bukan direct daripada rantai. Walaupun dia pakai rantai kan, dia ada dua sistem kan, jadi tetap power dia hilang kat situ. Dia tetap lagi skuter. Kalau nak kuat lagi, nak power, kena angkat SADV lah. SADV 720 gitu pun boleh pergi dalam 19 je, 19, 18 je tu lah. GPS aku tak tahu lah. Yang aku tengok ni dekat tanpa GPS kan. Kalau GPS mungkin dalam 17. Betul-betul pun tak laju lagi, walaupun pun 750, sebab dia skuter kan. Dia tak boleh buat apa. Skuter tetap skuter. Ada seorang motor ni okey, sedap. Siapa yang masih tercari-cari ataupun masih pening nak cari motor skuter apa, antara Zontes, SYM, Bosch ni aku tak familiar lagi sebab dia baru keluar kan. Yang SR 450 dia ke? SR ada model Bosch kan, yang 450 tu sebab tak familiar lagi. Tapi dia boleh pakai, tapi aku boleh katalah Bosch ni sebab dia punya sistem suspension dia sama macam Zontes, pakai twin tower dekat belakang ni kan. Dia pakai absorber twin tower tu kan. Jadi mungkin dia punya membuai tu mungkin akan ada lah. Dia tak macam SYM ni. Dia kata jual SYM ni pada pakai mono kan. So untuk mono ni dia memang sedap. Dia tak membuai-buai. Sedap lah, sedap. So dia macam feel tu macam bawa motor. Dia tak ada membuai-buai, tak ada. Tanya aku personal, kalau dah pilih motor skuter, jadi STJ ni sangat-sangat recommend lah. Sangat recommend. Tapi macam aku cakap sekali lagi, aku dah balik dengan aspek dia boleh pergi laju yang macam orang nak lah. Dengan 400cc, 400cc yalah, 400cc kadang masuk pun kalau undi pun lebih laju daripada SYM ni. Tapi dia ada cukup power lah, macam kau nak
Adalah kotor kaki-kakian, nak mikas, nak potong dan sebagainya. Dan dia sangat selesa. Rumah aku kalau untuk pilihan, bagi aku motor ni memang terbaik. Memang terbaik. Dalam banyak-banyak motor yang aku ada, motor ni lah yang dia paling suka naik lah. Walaupun aku ada CB 500 lah, yang motor touring kan, dia memang tetap tak selesa dengan motor tu. Motor ni memang okey. Untuk yang minat santai-santai dengan pilihan, dan baru ni pun ada satu pesaing baru. Bukan baru lah, tapi baru untuk harga yang aku rasa okey. Korang memang familiar lah, S-Max 300cc. Aku expect harga dia atas daripada 30,000. Tapi baru ni keluar, dalam minggu ni baru keluarkan harga. Oh, not bad lah, 300cc. 300cc S-Max hanya 30,000. Okay, kalau tolak campur-campur dengan on the road punya harga dalam 31-32 lah. Lebih kurang macam harga ADX-TG. Jadi bagus lah, ada saingan yang sihat kat situ. So, macam aku cakap dulu kan, memang ada baiknya sebenarnya motor China ni keluarkan harga yang mampu milik. So, jadi motor-motor Jepun pun dah mula turunkan harga. Macam Wasuku pun harga dah 10,000 yang baru ni. Allah, jam juga. Wasuku pun harga dah 10,000. Banding dengan sebelum ni kan, tak salah aku dah 15,000 kot. 15,000. Aku tak familiar, tapi aku pernah tengok kedai harga dia dalam 15,000-14,000 lah. Itu tak tahulah itu kedai yang taruh harga ke dan sebagainya kan. Tapi tadi 10,000 okey lah. Kira dah ada perkembangan yang sihat kat situ. Alhamdulillah. So, peminat S-Max akan rasanya akan pilih S-Max lah. Kalau dengan harga 30,000 tu, 300cc tu, memang akan pilih yang itu lah. Berbanding dengan motor China, kalau ada option macam tu kan, orang akan kembali semula kepada brand-brand established lah. Bagus lah. Aku kalau motor Jepun murah pun aku beli kat motor Jepun. Tapi sebab motor Jepun dia punya harga, ya Allah, di luar jangkauan. Aduh. Bismillah. Oh, sumban jam juga. Tapi tak adalah kata motor China ni tak bagus. Macam ni motor daripada Taiwan kan, dia pun dah established, dah lama, dah bertahun juga dengan teknologi motor ni. Jadi tak perlu sanksi lagi dengan SYM ni. Dia dah standing je dengan motor-motor daripada brand Jepun. Kalau nak kata motor China ada masalah, motor Jepun pun lagi ada masalah. Yang baru ni aku tengok CBR berapa 600 mula terjabut kot dia punya quick shifter tu. Tu motor Jepun tapi tak ada pun bising kan. Tapi bila kena ke motor China, pumpang dia punya komen kan, melantun-lantun. Tapi kalau motor Jepun senyap kan, buat macam tak nampak. Tapi sebenarnya sama je, motor Jepun ke motor China ke, still ada masalah masing-masing. Akan ada masalah sebab spare part pun datang daripada China juga. So tak boleh cakap motor Jepun ni baik, kata motor China tak baik. China ni dia sekarang ni dia nampak dengan menjual motor kan, dia boleh buat duit. Dia boleh tarik peminat-peminat pada motor Jepun ni pergi kepada motor China. Takkanlah dia nak buat motor cikai-cikai sekarang ni kan. Dia nampak kat situ, memberi keuntungan kepada dia. So mungkin dia
Bukan mungkin, memang dia akan buat lagi baik lah. Dan aku pernah terbaca lah pasal CEO daripada Jepun. Dia pernah pergi ke kilang-kilang motor China kan. Dia selalu cakap lagi, Jepun memang tak boleh nak compete lagi lah dengan China punya produk sekarang ni motor. Sebab memang high spec. Motor-motor China sekarang ni dia memang tengah laju. Memang dia bagi benda-benda yang high spec yang memang advance. Sampai Jepun pun dah selesa tak boleh ikut. Oh yes. Tak perasan ada US kat sini Dengar. Dengar suara dia. Aduh. So, jangan pandang rendah kat motor China lah. Memang ada je motor-motor China. Macam baru dia Avita bukan motor China, Avita ni motor Malaysia. Tapi ambil barang daripada China kan. Copycat daripada NBS. Tapi walaupun Avita tu banyak masalah, tapi dia mendengar feedback daripada dia punya orang panggil, dia punya peminat dia. Dia punya orang yang membeli lah. Dia dengar dan dia tambah baik. Baru dia aku beli Avita kan. Avita yang keluaran kedua lah. Mana best yang kedua. Alhamdulillah tak ada masalah. Okey, terbaik. Saya pun laju nak motor tu. 1.3 boleh bawa kalau seorang. Dan aku raja juga bawa motor tu lalik daripada sini, daripada Serban ke BBM untuk pergi appointment kan. Kan menjadi seronok lah naik motor tu. Dah kata, so mana-mana pengeluar motor pun semua ingin memberikan produk yang terbaik untuk customer masing-masing. Dia tak ada saja nak jual, oh ini untuk jaga pendek. Tak ada. Diorang pun dah fikir untuk long term. So jangan bimbang. So masih aku cari lagi skuter dia STG ke Zotail ke. Aku ni macam dibayar lah. Aku tak dibayar So aku bagi tahu berdasarkan aku punya experience menggunakan ADXTG ni lah. Dia memang tak macam Zotail, tak macam motor lain, tak macam motor brand China yang lain. Tapi bagi aku ada sisi positif dia. Kenapa dia tak bagi macam tu. Dia kalau macam Zotail, kalau kau rosak sistem, kau nak kena tukar SPG. Tentu kalau macam straight DLT kan, buat kamera ke apa semua sebab dia built-in kan, kau nak kena order. Daripada kau macam SYM ni, kau boleh beli asing kan. Baik betul tu kalau rosak, dia boleh cabut. Dia boleh ganti lain, boleh guna brand lain lah dan sebagainya. Kalau Zotail bayar. Itu sebab yang aku tak angkat Zotail sebenarnya. Sebab nak ada cover macam tu berlaku. Itu aku punya personal punya pendapat lah. Tapi aku tak kata Zotail tak bagus. Zotail bagus. Aku pun terfikir. Tapi bila fikir pasal takut di kemudian hari ada perosakan berlaku macam tu lah, betul sisi sistem sebab terlalu canggih kan. So aku decide angkat SYM. Dia lebih simple, pening kepala. Kalau kau nak pasang, kau tambah lah yang lain dia kan. Crane untuk kamera dan sebagainya boleh tambah bila lah. $1,000 lebih. Yang beratus, yang 300-400 pun ada. So bergantung pada minat-minat masing-masing dan juga kau punya purpose kau macam mana. Okay. Aku dah gerak dulu ke Seremban. Sorry, nak gerak ke BBM. Apa sini dia aku? Aku tak benda nak cakap. Tanya dia nak cakap dengan motor SYM aku ni. Dah lama saya tak buat video dengan motor ni kan. Jika video ni bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Terima kasih.
Jumpa lagi di video yang akan datang, InsyaAllah.